Telur punca kolesterol naik? Soalan ni mesti selalu bermain kat fikiran kita kan? Lagi-lagi waktu sarapan. Rasa was-was. Betul ke tak boleh makan telur? Sebenarnya kan, anda tak keseorangan. Ini mitos lama yang dah macam menghantui kita semua. Jadi jom, kita siasat sama-sama. Adakah telur ni betul-betul musuh nombor satu kesihatan kita? Telur punca kolesterol naik? Soalan ni mesti selalu bermain kat fikiran kita kan? Lagi-lagi waktu sarapan. Rasa was-was. Betul ke tak boleh makan telur? Sebenarnya kan, anda tak keseorangan. Ini mitos lama yang dah macam menghantui kita semua. Jadi jom, kita siasat sama-sama. Adakah telur ni betul-betul musuh nombor satu kesihatan kita? Saya suka panggil mitos pasal telur dengan kolesterol ni zombie dalam dunia nutrisi. Kenapa zombie? Sebab ia sepatutnya dah lama mati. Sains moden dah lama buktikan ia tak betul. Tapi entah macam mana, mitos ni masih hidup, masih berjalan-jalan di kalangan kita. Semua ni berpunca daripada pemahaman sains yang boleh kata dah lampau dari tahun 70-an dulu. Masa tu logiknya nampak simple. Telur ada kolesterol, jadi kalau kita makan telur, mestilah kolesterol dalam darah kita naik, kan? Tapi sebenarnya badan kita tak berfungsi macam tu. Ia jauh lebih kompleks. Okey, kat sinilah punca kekeliruan yang paling besar. Kita kena jelaskan dua benda yang sangat berbeza. Satu, kita ada kolesterol dietary. Ini kolesterol yang datang dari makanan. Contohnya, kolesterol yang ada dalam sebiji telur itulah. Lepas tu, kita ada pula kolesterol darah. Yang ini, badan kita sendiri yang hasilkan, terutamanya hati kita. Dan inilah nombor yang doktor tengok dalam ujian darah. Jadi, anggapan yang kolesterol kita makan tu terus jadi kolesterol dalam darah, itu satu salah faham yang besar. Sebenarnya kan, badan kita ni bijak sangat. Majoriti besar kolesterol dalam darah kita tu bukan datang dari makanan tau, tapi dihasilkan oleh hati kita sendiri. Cuba bayangkan, hati kita ni macam sebuah kilang kolesterol yang super canggih. Dan kilang ni ada termostat pintarnya sendiri. Jadi, bila anda makan makanan yang ada kolesterol, macam telur, hati kita akan dapat isyarat. Bos, bekalan dari luar dah masuk. Jadi apa ia buat? Ia akan perlahankan pengeluaran sendiri. Tujuannya untuk pastikan semuanya seimbang. Dan sistem termostat ni, ia sangat-sangat efisien untuk kebanyakan orang. Kita bercakap tentang kira-kira 70% populasi. Bagi majoriti daripada kita ni, bila kita makan kolesterol, badan kita secara automatik akan adjust. Ia macam cakap, okey, bekalan dari luar dah cukup, kilang dalam boleh slow down sikit. Jadi penghasilan kolesterol dalaman tu akan berkurang dengan sendirinya. Hebat kan? Inilah sebabnya kenapa kesan makan telur pada bacaan kolesterol darah kita tu sebenarnya sangatlah kecil. Boleh kata tak signifikan pun. Banyak sangat kajian moden yang dah sahkan benda ni. Untuk kebanyakan orang, kolesterol yang ada dalam telur tu hampir tak bagi kesan langsung pada paras kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Jadi telur tu sendiri dah boleh tarik nafas lega. Baiklah, kalau telur bukan penjenayah utama, jadi siapa dalang sebenar di sebalik semua ni? Ini masanya kita berhenti tuding jari pada si telur semata-mata. Dan kita kena jadi detektif. Kita kena tengok gambaran yang lebih besar. Kita kena siasat apa lagi yang ada di atas pinggan kita tu, di sekeliling telur tu. Dan inilah dia jawapannya. Punca sebenar masalah utamanya bukanlah telur tu sendiri, tapi apa yang kita makan bersama dengan telur tu. Ya, kawan-kawan di atas pinggan yang sama. Lemak tepu, lemak trans, inilah sebenarnya watak-watak jahat yang kita patut risaukan. Jom kita kenal pasti geng-geng penjenayah ni satu persatu. Nombor satu, daging yang diproses. Fikirkan pasal sausage, daging salai, nugget. Geng-geng dia lah. Lepas tu, lemak tepu dan lemak trans. Ini selalunya datang dari cara kita masak, macam guna minyak yang banyak, margarin, dan jangan lupa, kandungan garam yang tinggi. Kombinasi inilah, terutamanya lemak tepu tu, yang bagi kesan jauh lagi besar pada kolesterol jahat kita kalau nak dibandingkan dengan kolesterol dalam telur tu sendiri. Jadi, kalau kita bayangkan pinggan kita ni macam satu lokasi jenayah, telur ni sebenarnya mangsa keadaan. Ia bukan penjahatnya. Ia cuma guilty by association. Bersalah sebab salah pilih kawan. Dia ada kat tempat yang salah. Pada masa yang salah, dengan geng yang salah. Kesian telur kan? Sekarang, tengok ni. Beza dia macam langit dengan bumi kan? Sebelah kiri, kita ada pinggan penjenayah, telur goreng berminyak dengan sausage. Sebelah kanan pula, pinggan hero. Telur rebus, mungkin poached, dihidangkan dengan sayur-sayuran segar macam avocado dan tomato.
Nampak tak? Telur yang sama, tapi cerita yang sangat-sangat berbeza. Pilihan di tangan kita. Dan ini membawa kita kepada satu lagi poin yang sangat-sangat penting. Cara kita masak telur tu, ia mungkin lebih penting daripada telur tu sendiri. Bila kita goreng dalam minyak yang banyak atau dengan margarin, kita sebenarnya tambah bagasi yang tak sihat pada telur tu. Lemak tepu, kalori ekstra, semua tu. Tapi kalau kita rebus, kita poach atau kita kukus, kita dapat semua kebaikan telur tu tanpa sebarang bagasi tambahan yang tak kita perlukan. Jadi, macam mana kita nak nikmati telur tanpa rasa bersalah? Senang je, ada 3 panduan mudah. Pertama, pilih kawan yang betul untuk telur tu. Gantikan sausage dengan sayur-sayuran segar, bayam, cendawan tomato. Kedua, pilih cara masak yang bijak. Rebus, kukus, poach. Kalau nak goreng pun, guna sikit je minyak yang sihat. Dan ketiga, yang paling penting, tengok keseluruhan pinggan. Ingat, telur tu cuma satu bahagian. Keseimbangan tu yang paling utama. Semua ni sebenarnya membawa kita kepada satu perubahan cara fikir yang besar. Cuba fikirkan. Ia bukan lagi pasal makanan baik lawan makanan jahat. Tak ada makanan yang sememangnya jahat. Ia lebih kepada amalan baik lawan amalan jahat. Nampak tak? Ini meletakkan kuasa tu kembali ke tangan kita. Kita yang mengawal. Kalau ada satu je benda yang anda perlu ingat dari perbincangan kita hari ini, inilah dia. Cara kita masak dan apa yang kita hidangkan bersama makanan tu adalah jauh-jauh lebih penting daripada satu bahan tu sahaja. Jadi, mesejnya, jangan takutkan telur, jangan takutkan makanan. Sebaliknya, fahami cara untuk menyediakannya dengan betul. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran. Satu perubahan soalan dalam kepala kita. Daripada selalu bertanya, bolehkah aku makan ni? Satu soalan yang datang dari rasa takut. Apa kata kita tukar kepada soalan yang lebih hebat? Macam mana aku boleh jadikan makanan ni sihat? Nampak tak? Soalan kedua tu memberi kita kuasa. Perubahan kecil dalam cara kita bertanya ni boleh mengubah sepenuhnya hubungan kita dengan makanan. Ia menjadikan kita arkitek kepada kesihatan kita sendiri. Fikir-fikirkanlah.